Kita tengok pencapaian kita, prestasi kita macam mana daripada bermulanya dekat KLIA 1. Minyak tengah separuh tu 370.7 km daripada pagi tadi. Ini daripada KLIA 272.2 km, 3 jam 34 minit tanpa henti, 16.8 km per liter. Alhamdulillah. 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 Let's go. Lama baru. Alhamdulillah masuk 6 Head northeast, then in 90 meters, turn left. Head northeast, then in 90 meters. I'm a cool pot of water about to burn you. Keep my chill till I'm hot, then I hurt you. Unpredictable, yo. Don't know when the whistle gon' blow. Drew a line in the sand, better step up. Toe to toe with the queen, don't you let up. Unpredictable, yo. Don't know when the whistle gon' blow. Let me clarify. The world ain't standing by. Got no excuse, go find your groove. It's time to make a new move. Not gonna wait to cut you loose. Yeah, right hand drive. Bruh. Okay. Proton City. We have to Proton City. This is MH Hotel. MH Central, Sungai Siput. Yes. Correct? Yes. Alright. It's a long drive. Just sit back and relax and enjoy the view. Head southwest on departures, KLIA terminal. If you want to stop for you want to eat or you want to go to the toilet, just let me know, yeah? Okay. 如果要去厕所就告诉我。It all starts now. It all starts now. So hold steady. Oh, are you ready? It all starts now. It all starts now. Hear the crowd, see the flash in the bright lights. Keep your eyes on the prize or you pay the price. Unpredictable, yo. Left, right, gotta ride the highs and lows. Let me clarify.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sampai dekat sini, Sungai Siput. Sungai Siput. Nanti kan kita drop off sekejap. Lepas tu kan kita matikan dulu. Kita nak tengok kita punya pencapaian kita macam mana. Sungai Siput. Sungai Siput. So drop off. Tol dia RM24. Tak ingat berapa. Kan tak boleh. RM20 boleh tak? Pun tak boleh juga. 15 lah. Tadi dia dah bagi cash. Dia bagi cash RM9. So confirm RM768.38. Ini belum campur RM9. So 7. Alhamdulillah. Ya Allah, RM584. Kita punya earning RM662.80. Kita dapat tip RM2. Tiga job yang terakhir ni daripada KLIA Terminal 1 pergi ke Sungai Siput. Fare dia RM730. Dapat dekat net earning RM584.80. Di masa charge dia 55 sen je. Di masa charge dia 55 sen. Alright. Alhamdulillah. So sekarang kita dekat sini, Sungai Siput. MH Sungai Siput. Alhamdulillah. So sekarang kalau kita nak balik rumah 2 jam 53 minit. Pukul 8 nanti baru sampai. Okey, 229 km. So kita tengok pencapaian kita, prestasi kita macam mana daripada bermulanya dekat KLIA 1. Minyak tengah separuh tu 370.7 km daripada pagi tadi. Ini daripada KLIA 272.2 km, 3 jam 34 minit tanpa henti, 16.8 km per liter. Alhamdulillah. 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 So sekarang kita cari masjid ataupun kita on the way nak balik. Rasanya kita cari masjid dulu lah. Let's go. Baru habis solat asar kat masjid ni. So daripada masjid ni 383.1 km, minyak tinggal separuh. Jam 34 minit. Selang toward Jalan Besar, Jalan Kuala Kangsar, then turn right onto Jalan Kuala Kangsar. Dia dah. Alhamdulillah. Masuk terus duit. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat area Tapah. Kita berhenti sini kejap, rehat. Okay, ini daripada
Mana tadi dekat masjid tadi, daripada masjid sampai dekat Tapah R&R berapa? 69.0 km 1 jam, 18 km per liter. Alhamdulillah dah sarap, dah berhenti solat, dah makan. So kita teruskan perjalanan balik. Lagi sekarang kita dekat R&R Tapah. Southbound. Kita pergi balik rumah 1 jam setengah insyaAllah. 146 km. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sahrana haza wa ma kunna lahu muqrin wa inna rabbika qalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pukul 9.42 malam sampai rumah. Kita punya meter 598.3 km. Rasanya boleh pergi 600 km tu. Minyak kita tinggal 1 bar. Besok kita isi minyak, kita tengok berapakah modal minyak kita. Alright, ada barang nak kena beli. Alhamdulillah kita dah sampai rumah. Isi minyak pagi tadi penuh. Nanti kan kita tengok berapa modal minyak kita pada hari ini. Jalan sejauh 598.3 km. Kita punya pendapatan 600. Kita punya pendapatan hari ini RM662.80. 3 job. Alhamdulillah. Terbaik. Rekod baru untuk kereta ni. Rekod baru untuk akaun baru ni. RM70 34.146 liter untuk 600 km. Alhamdulillah. Alright, minyak dah kembali penuh. RM70 600.1 km. Maknanya RM70. Maknanya RM70 Alza baru boleh pergi sejauh 600 km ikut highway Ini perjalanan guna highway. Kalau jalan bandar mungkin lain sikit lah. Alright, terima kasih kerana menonton.